Kereta baru pakai 2 tahun. Hutang 9 tahun. Boleh tukar lain dah. Maknanya, kau salah beli kereta lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kau rasa kereta tu tak sedap lah. Masa nak beli dulu, kau main lagi SA, kata kereta ni sedap lah, mecam, nyam, 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 tak sedap. Wahai Mama, tolong standby, rezeki kita sudah sampai. Tak sedap, geng. Untuk orang macam Pocong ni, dua benda ni boleh selesai. Kau kena beli kereta yang lain yang ada rebate. Contohnya rebate RM5,000, RM6,000, RM10,000. Kita akan top upkan kereta yang kau kata mecak tadi. Mecak tak sedap tadi tu. Boleh. Nak buat kosong-kosong kan? Boleh. Kena tengoklah model mana yang ada rebate yang tinggi. Yang mana rebate tu, contoh mendapatkan Vios 11,000 rebate dia. Vios G. Kalau katakan hutang kau tu untuk top up yang tu 10,000, 11,000 memadai. Kita top up loan penuh kat sana, masuk kat sini. SA tak boleh buat benda ni. SA tak boleh buat. Hanya bos saja boleh buat. Bossman. Bukan salesman, bossman. Jadi kita ambil duit tu, kita top up kereta sana. Sebab SA dia tak membuat kereta second hand. Kereta second hand ni, dia menjadi kereta second hand, kereta terjanda. Dia akan jual kepada Kak Tom. Yang kedua, dia akan jual kepada My Gegar ataupun Yuska yang lain, which is yang menjadi third party kepada penjualan kereta baru itu, pembelian kereta baru itu. Akan tetapi hanya boleh dengan saya saja kepada 3 kategori, 3 benda. Yang pertama, saya ada duit untuk ambil dulu, dan untuk memastikan 11,000 kereta rebate kereta baru tu pasti masuk dalam kocik aku dulu untuk top up kereta tu. Boleh. Kak Tom tak boleh buat. Dia tak percaya kat kau. Dia akan nampak 1 to 1, 1 to 3 tu. Dia tak nampak yang lebih. Dia tak boleh nak buat. Dia tak percayalah kat kau. Dan dia tak tahu kalau boleh buat untuk SA. Yang kedua, kita akan tengok kereta tu, kita pasti tu kereta tu masuk dekat kita, katalah tersalah ambil, tersalah kira. Saya yang tanggung. SA tak boleh tanggung. Dia mungkin melarikan diri. Dan ketiga, kereta baru apa yang kau nak? Kau benci kepada Toyota, kau pergi kepada Honda. Kau marah kepada Honda, kau pergi kepada S70 ataupun Pangkah 70. Boleh je. Itu di atas engkau semua. Faham ke tak? Kita minum dulu kopi janda, geng. Ya Tuhan, berikan aku janda. Kopi janda dah siap.